Kilat tu. Ha, lepas masuk. Handsome. ALG 6689 Jasmine Express. Assalamualaikum guys. Selamat pagi-pagi, selamat petang-petang, selamat malam-malam. Alhamdulillah. Hari ini 15 hari bulan Mac 2025. Dah sampai dah dekat TBS pukul 2 lebih tadi lah. So dulu pun memang banyak bas, tapi kebanyakan bas dah hadir dah dalam kita punya koleksi. Tapi tak apa, kita tunggu kot ada yang bas yang belum kita jumpa, nanti kita ambil lah gambar dan juga video sedikit. So hari ni kita ada buat review tu. Dia keluar 5 buah bas sekali. Nanti kita nampak lah sedikit kan. Okay, so macam-macam bas ada. Apa? Sekejap lagi kita ronda-ronda bagi redup sikit. Sekejap lagi kita pusing, kita tengok keadaan pada hari ini. Setelah orang kata lama jugalah, bukan 6-7 bulan saya tak menjejak kaki di TBS. Itulah, sekarang ni lebih kurang pukul 3.37 minit. Tak larat lagi nak pergi belah-belah sana. Kita lepak kat sini je, tengok bas yang masuk ikut dekat sini, checkpoint 1 ni. Kita tengok je bas apa yang ada. Intercity.
sekarang kita berada di bahagian parking tempat bas so macam-macam bas lah ada lah. Kebanyakannya dah ada kita ambil dah sebelum ni. BPT, BVF. Yang ini belum. Yang ini kita dah ambil hari ni, alhamdulillah. Itu belum. Yang ini pun dah. KDQ pun dah. Kebanyakannya dah lah. Orang kata setahun sekali kita datang sini, mungkin ada lah bas-bas yang sama. Dan ada sedikit perubahan dan juga pertambahan operator-operator baru di sini. So sekarang lebih kurang pukul 5 petang matahari tengah meninggi lagi. Tu dia Man Helang. Dia tak dengar kita panggil buat bunyi bas. So inilah bahagian tempat parking bas. Ada macam-macam bas ada macam-macam bas. Ni sibuk kawan kita ni. Sibuk dia cari-cari bas juga macam kita, sama peminat bas. Macam tu lah. So ada Intertop, ada Alisan, ada Perdana, Sri Tavern. Ada macam-macam lagi lah. Tak lalu nak sebut dah. Suara pun dah tak ada dah ni. Suara dah tak ada. Panas terik. Ni dia JSU 729 biasa masuk Ipoh sebelum ni. Dan Kejora. Dan ada tu Naza Express, SNS, Jetbus dah tu dah. Exact Liner. Lebih kurang pukul 5-6 minit petang ini so ada program lah. Program kita bagi sedikit goodies kepada pemandu bas yang berada di perkarangan pakai bas DBS. So ini salah satu daripada program sosial lah, MBTE. Hampir setiap tahun kita buat macam ni di sini. Mungkin bukan semua dapat lah, tapi akan ada yang dapat. Saya pun tak pasti berapa goodies yang disediakan pada hari ini, tapi insyaAllah kalau mana yang datang awal tu, first come first serve, akan dapat goodies ataupun sumbangan daripada pihak MBTE. Terima kasih. So ini sebahagian rakan-rakan yang hadir pada hari ini. Menurut info hari ini kota kita 40 orang. 40 orang yang menghadiri program kita pada hari ini. Iftar MBTE 2025. Inilah sebahagian yang hadir pada hari ini. Macam-macam baju ada. Baju MBTE pun macam-macam ada. Macam-macam version ada. Macam-macam warna. VJD 3366 V Express, V Travel. Ini dia. Mana bas? Kat sini baru jumpa kawan kita ni. Dekat Ipoh tak nak jumpa. RM10. Sampai tu kan kita jual lah dulu.
Nampak tu, ada rezeki. Sebab tu kita bawa je beg Doraemon kita ni ke mana-mana. Ada orang nak beli keychain ke, rotate holder ke, kita jual. Kita jual.